Hai, Assalamualaikum. Hello, welcome to my channel, Family Alia Vlog. Hari ni nak pergi mana? Nak pergi. Kita nak pergi jalan-jalan dekat Putrajaya. Ni kita punya vlog day 1. Kita nak pergi makan dulu untuk hari ni. So, sambung kita punya vlog kejap lagi. Bye. Bye. Ada apa sini? Ada apa? Tak tahu orang-orang. Kedai makan hari tu kot. Salah ya. Jom. Kita nak cari parking. Nak pergi cari makan. Mana parking? Nak makan. Mama nak pergi makan kat tempat lain tapi penuh kan? Kita kat sini. Ke Oh belakang. ya. Sempit tak? Duduk sikit. Ni pun duduk kan tapi sempit. Kurang duduk. Kurang duduk. Mana? Kita pergi mana? Saya baru bangun tidur. Itu lah. Semua orang tidur. Kita nak pergi makan kat kedai mamak je. So, jomlah kita masak. Jom kita masak. Ya. Hai, kita orang dah sampai dekat Putrajaya Taxi. Kita nak naik ni. Oh, ni ada special. Oh, ni bulan 5 punya. So, ni harga dia. So, jom kita tengok. Mana Nania? Ha. Tengok ni, masa yang gedegang. Wah. Fish. Okay, dia now. So kita nak gerak. Kita punya ni RM15 lah. Ha, naik train dia. Tapi yang boat taxi tu harga lain tau. Dia dekat mana tau? Ni lah Putrajaya Taxi tu. Oh tu, dekat sana tu. Pakai roda? Bahayalah sini. Nak ambil. Tak boleh lah sayang. Nak main basikal. Kita naik ni lah, boat taxi. Nak. Dekat nak. Zara nak bawa buat taksi. Bukan bawa, orang yang bawa. Tak ada yang bawa sendiri ke? Tak ada. Buat taksi. Ha. Bawa taksi memang lah macam tu ada orang bawa. Kita dah sampai Tasik Nak naik yang basikal Putrajaya. seorang-seorang. Zara kan dah biasa naik basikal. Asidanya waktu tu naik basikal. Sebab kan basikal Zara dah rosak. Sekejap lah. Jadi dia pergi. Apa kita nak pergi mana? Kita nak naik apa? Naik taksi. Nak pergi mana? Nak pergi naik bot taksi. Sekarang kita dekat Bestari Jaya. Putrajaya? Tu tadi tulis apa? Cyberjaya. Cyber. Ni penting tu Putrajaya. Ni tahu Ya. Putrajaya. Ha. Nenek. Tak macam tu. Hai. Panda. Akak pergi dekat panda. Akak pergi dekat panda. Oh, apa? Oh, dia nak makan sana. Ya, tengok tu. Tu. Kita naik apa? Buat taksi Umi kata. Ha?
Raja. Nak lompat-lompat. Let's go. Dia tengah tengok kura-kura, ikan. Wah, banyak ikan. Ikan apa ni? Cantik lah. Warna oranye. Cantik. Korang nampak tak ada ikan? Besarnya ikan dekat situ. Kat batu tu. Cuba Umi pergi tengah-tengah ni. Ini. Uma. Ikan tomat. Ada 2 ikan tomat. Ada ikan buta. Ada ikan buta. Cantik. Tengok banyak ikan. Jom. Jom ni ya. Darat ke? Ya. Besar ni. Boleh, dia ada basikal kecil. Kenapa Tak tak? boleh naik basikal besar lah. Kenapa nak saya naik basikal? Sebab nak kat rumah hari-hari dia je naik basikal. Lepas tu dia ada gosok ni. Jadi dia tak boleh lah naik basikal. Zara je. Panas naik basikal, kena kayu. Tempat ni best lah. Kita nak apa tu? Cari taxi boat. Ada ikan apa? Ada ke? Tak ada lah. Jom kita sambung. Dania, hati-hati. Dania, hati-hati. Water taxi. Berangin. Nah, jalan. Nak beli ke? Nak beli air? Jom, kita pergi sana. Tadi kan kita dah minum air. Tu ada kafe gua kat sana. Ikan. Apa ni? Besar. Dia nak naik ikan kecil. Nak naik. Up. 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 Boleh macam taxi. Tapi Taxi air. kita nak ke mana lah kan ikut harga tu lah kan. Ni kena masak dulu. Ni apa dekat Zara? Tak boleh ya, sabar. Yang enak. Kak. Tak payah bayar ke? Ni tak payah bayar. Bayarlah. Alah kan kita kat atas air. Dia, pegang dia kat sini air dalam. Dia kena pegang kakak atau papa. Okey? Zara. 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 Turun kat mana? Turun sini balik ke apa? Ha. Boleh tak turun sini balik. Nak kena sampai tempat kena turun dulu. Oh, okey okey. Terus kita ke hujung. Hujung ke? Mana kalau sampai hujung ambil masih 20 minit dah. Oh, lama eh. Kelap je lah, kelap lah. Sebab kita berhenti sejak tempat. Okey. Kita Haik kalau tengok dulu ke kena bayar sekarang? Kita kena bayar sekarang sebab kita nak tahu harga tempat lah. Oh. Turun mana? Mana? Yang tempat yang pertama tu gelap kan? Kelab tasik depan ni lah. Oh, tu dekat je lah. Adalah kelab tasik. Kelab tasik over there. Yang selepas gelap tu apa? Zara apa tu? Masjid Putra. Oh, masih boleh lah. Kalau baju hotel pun start sekali nak berjalan nak makan-makan minum semua boleh. Boleh? Prince Tasik. Prince Tasik. The famous. Ya, famous. Famous.
Pegang dulu. Okay. Dia Masjid Putra bang. Lagi. Muat ke? Muat eh? Okay, come. Okay, tu. Ambil satu kat Acik. Ambil satu. Ambil seorang satu. Ya. Okay, abang Daniel ambil dekat Acik satu. Okay, jom. Saya nak yang mana? Jom duduk depan. Duduk depan. Saya nak yang ni. Jom. Daniel, jom depan. Jom. Daniel. Daniel duduk. Duduk kat. Kena duduk kat kursi. Duduk ini je. Dia duduk dengan papa. Tak boleh duduk situ. Apa? Papa, dia orang boleh duduk situ ke? Okey, Daniel duduk sini. Duduk sebelah saya. Angkat. Okey, kejap. Jangan. Okey. Alright. Umi pegang. Umi pula pegang. Bapa ni naik kat bawah dulu. Kita Jangan dalam sangat. Jangan pergi sana. kita tengah naik apa? Bot taksi. Kita tengah naik bot taksi. Kita tengok view. Dania here. Dania. Jangan. Nanti dia berhenti di mana? Ha. Jadi ingat. Bye bye. Bye bye. Dania tak nak duduk lah. Ini suruh Ya, bapa. kita rambut dia dekat. Tak ada dah. Ada ke? Ni bapa duduk. Itulah dia. Bestnya. Wah, bestnya. Dekat. Ah, Mana? Kita tengok ada nampak muka Umi. Ada semua orang tak? ada. Abang, pandang Umi. Abang Daniel, pandang Umi. Dua, tiga. Ya, pandang Umi. Ada lewat, puang. Woi, ada. Jom, sen belak. Baju. Nanti dia akan gelap. Oh, ni kelab tadi tu. Ni nak duduk. Alah, kasut Umi. Zara. Boleh. Tak tahu, ada. Ada dua masjid. Ni masjid. Atas itu masjid. Tadi tu. Tempat Perdana Menteri. Cantiknya dia ni. Dia. Ini. Apa? Mana boleh? Ini. Nak tengok apa? Wah, cantiknya. Jom Papa kat luar sana. Nanti kita tanya Papa, okey? Dia lari pula. Tempat main basikal ke? Kita tu. Itu lah. Tempat dia orang main basikal lah kat situ. Dania boleh duduk. Oi, yang penat ngayuh lah. Yang penat ngayuh lah. Ini cruise lain kan? Apa satu perahu? Ini tempat naik cruise. Hati-hati laluan train. Oh, train dah lewat sini lah. Ni bike rental. Penat lah nak kayuh. Zara tak boleh nak kayu, Zara jalan. Zara tak boleh nak jalan, Zara kayu. Tu, nak basikal tu. Bagilah dengan basikal daripada tadi minta basikal. Zara yang paling nak basikal. Okey. Yang mana basikal Dia yang? nak merah. Ni dua. Dia nak merah. Okey, Okey, ada nak berapa basikal? Dua. Dua aja. Kakak tak nak?
Ada satu lagi sekali pergi dengan family. Pergi mana? Pergi sampai alaman dah shopping mall. Ada taman. Dapat saya bagi diskaun pergi sekali. Aduh. Pergi duduk lepak-lepak dekat taman. Tak jauh pun. Dalam 3 km. Tapi abang tak payah pergi sampai ujung. Abang ni sepatutnya jalan boleh patah balik. Duduk lepak-lepak dekat taman kan. Di sana tu. Pergi sekali semua. Saya bagi diskaun. Ada kalau sesuai. Patah kaki Alu. Dia tak pandai naik basikal. Tak pandai. Ada apa? Dena sabar. Sabar. So tak payah naik train. Bukakan masa 1 jam setengah jam nak lebih masa. Nak lebih masa nak diskaun. Macam mana? Kalau 1 jam, 1 jam berapa? apa beza 1 jam dengan diskaun? Diskaun kalau abang nak 1 jam. Tengok tu, budak kecil tu nak naik. Tara, perlahan-lahan. Dia, jangan langgar orang tau. Faham? Ya, jangan langgar orang, okey? Okey? Okey tak? Ini berhenti sekejap. Jangan langgar orang. Faham? Faham tak? Ingat ni bukan basikal Dana tau. Ni kita Pinjak. Pinjak. pinjam. Pinjak dah. Pinjam. Pinjak. Dia Pak Amin naik basikal besar. Ada boleh letak air ke? Ada. Muat. Bagilah dia orang seorang tu. Macam tak ke tinggal tak apalah saya tinggal. Kita ada pergi air juga. Tu lah yang ni saya tinggal lah. Letak kat kaunter. Hilang ke? Ada macam besar tu warna diam ni. Okey, kasih bang. Kita dah masuk kan ni? Yang air kurang letak dekat orang ni. Bang kau punya beg besar tu. Sini kakak. Kita tukar tempat. Ni kecil. Lah muat lah. Yang satu tak? Okay, ready? Ready? Dania okey? Umi nak naik ni. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Kaki. Jangan lebih papa, ikut papa. Jangan lebih bapa. Kita kayu ikut apa nama? Space kayuhan papa. Ya. Kalau tak kayu? Papa tak kayu kan? Kakak ni basikal besar. Dia punya kecil je. Sebab Kita orang jalan-jalan dekat Putrajaya naik basikal ramai-ramai. Ya, jangan laju-laju papa cakap gitu dia. Jadi break. Wah. Perlahan okey. Wah, abang di hadapan. Jangan kan? Kenapa rasa lain? Tak adalah penat. Oh. Ya. Kakak masih lagi lah. Sedap apa sekali dia tengok. Dua. Ini ya Allah. Tahu sini orang tak tahu. Kita mula pukul apa ni? 12.5 minit. Oh, Tengah-tengah hari buta main basikal. tahulah dia orang ni. Kalau kat rumah ni dah kena marah dah. Masuk. Mana Pak Mi? Oh, ada. Pak Amir pun dah lama tak naik basikal. Tengah main basikal. Bontot gue. Berat kan? Ni berat. Ya Allah. Dia ni jatuh. Jatuh. Ya Allah. Pokok. Okey, kita sambung kejap lagi. Bye. Satu. Jap. Dia belum. Kita nak bawa pertandingan siapa punya basikal paling lambat. Allah. Mana dia? Dia sini. Sana. Sampai jap. Naik tu. Okey. Pak Mi nak minum air ke? Tak payah langgar-langgar. Jap. Kejap, dia tak boleh nak. Kejap dari tadi. Apa ni dapat orang ni bahaya ni dapat ni. Okey dah, tunggu sini, jangan jalan lagi.
Jangan jalan lagi. Belakang sikit, belakang sikit. Penamat dia tiang sana bukan tiang depan ni, tiang sana. Depan. Ha. 1, Lambat sampai. 1. 2, 3. Salah ada kakak. Salah ada kakak. Bapa berhenti kakak kayu. Dia dah kalah. Okey, dia kalah. Mami kalah. Dia kalah. Papa menang. Papa menang. Sebab tandingan ni siapa yang paling lambat kan? Mana orangnya? Dia orang tengah nak buat apa tu? Dia nak buat perlombaan apa kat tu? Best ke Zara? Ito basikal Umi tu ada Abang. Main air. Ni ke? Tapi Umi. Umi tapi. Umi. Masih kan dulu. Atas ni. Cantik view dia. Umi bayang dia, Bapa bayang dia. Betul, betul. Kakak bayang dia, Abang bayang dia, Pami bayang dia. Oh, bayang dia. Aduh bayang dia. Raja bayang dia. Udin bayang dia. Oh, bayang dia. Mana Bapa tak ikut? Apa Bapa tak ikut? Pusing je, pusing. Nak gimana? Tak tahu dah dia. Itu daun tu ke? Ha. Kakak, Abang pinjam minyak. Penat baik. Dah bertahun-tahun tak naik basikal, tiba-tiba kau naik basikal. Dia tak penat. Dia tak penat. Betul, cabut. Dah 2 kilometer dah, syabas. Oh, 2 kilometer dah kita ni. Marathon naik basikal ni. 2 kilometer. Ya. Lepas sampai Ramadan nak buat apa? Urut kaki. Aduh. Mati dah. Kita nak tunggu bot water taxi untuk patah balik pergi Taman Botani tadi. Abang nak. Macam nak hujan lebat ni. Nak. So kita nak balik. Okay, jom kita tengok dalam masjid. Assalamualaikum. Ini adalah keadaan dalam masjid. Besar tau masjid dia. Ini tak tahu ada apa. Untuk tak tahu ada apa. Hai dia. Dia jangan dah. Ni Papa, Pak Mi, Dek Nyen. Para pensionat. Kami
Adanya. Tunggu. Dia tak nak masuk kamera pula. Kita kena lari kejar dia. Ni ada apa, Pak Mi? Ni ada apa? Orang bukan Islam. Ish, asal dia masuk masjid? Aku kata orang sampai masjid. Ya. Ni kenapa? Tengok macam mana boleh jadi Daniel daripada sini. Ni apa? Ha. Ni apa? Ni sperm. Ini daripada orang lelaki, ni daripada perempuan. Lepas tu nanti kat dalam tempat perempuan tu, kat rahim perempuan jadinya ada perkembangan untuk jadikan seorang manusia seperti Daniel. Daripada yang macam ni, boleh Allah jadikan kita ada tulang, nampak? Ada akal, ada otak, semua Allah dah cipta. Ni apa pula baru Ini tu? sperma. Ni bukan berudu, ni sperma daripada lelaki. Ini telur daripada perempuan. Dia nak jadikan manusia tu. Orbit. Ni apa? Orbit lah. Ya. Ini ada sungai, ada gunung. Lek. Oh. Kepenatan. Umi, ini apa pula? Ni dia tanya who is Allah. Ni apa pula? Ni sudah apa? Ni pasal Nabi Muhammad. Ni apa pula? 5 rukun Islam. Ni apa pula? Kepercayaan kepada Allah. Ni apa pula? Jernih. Eh, No, jangan kacau orang saya. Sorry. Ya. Jangan makan. ini apa pula? Wah, ada Al-Quran bahasa Cina tu. Tengok, yuk. Ha? Ish. Tapi dia. Ya. Baca dah, baca. Baca. Allah thank you Abraham. Are you happy because I give you the first child? So Allah said to Abraham, you do it to show that you thanks to me. And when Abraham got second child, Isaac. So Abraham also so happy. So Allah told to Abraham, are you happy? Abraham said, yeah. So Allah said to Abraham, you be Beduk. Ya, tok piping ketuk tu. Kalau tak ada tu. Masjid Al-Haram. Ni Masjid Putra. Ni Ni sekarang. satunya ni. Jom pergi tu. Jam matahari mendatang. Jam matahari datang. Ni Jam matahari equatorial. They believe that the Milky Way was produced when a particular Greek goddess was breastfeeding Al-Aqsa Mosque. the child. Inilah Masjid Al-Aqsa. Ni, dua ni. Kena pertahankan. kenapa? Ini Kaabah.
Oh, Kaabah pernah Masjid diserang kan? An-Nabawi. Ni Kaabah pernah diserang kan? Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram ada Kaabah dalamnya. Ini Kaabahnya. Boleh tengok macam-macam masjid. Tu dia macam-macam translate Al-Quran. Spanish, Nepali. Macam-macam kan. Oh tu yang untuk orang yang ni yang apa orang buta tu ya. Oh, Cuba kau. Ini Al-Quran ni, Bahasa Melayu ni tak? In the 10th surah, in the 5th ayah, Tengok dia jauh. fifth verse, it says, Agak It betul. is He, meaning God, Allah, who made the sun a shining lamp Ini Al-Quran apa? Kalau tak nampak juga tak tahu. for light, and measured out their stations. Ish, boleh ni. Ustazah boleh. Nanti baca dia berapa orang. Dekat rumah Ustazah ada yang besar tapi dia kecil sikit daripada yang ni. Tapi dia besar lah. Tu Tanjak Malaysia. Ish. Tak apa. Tak tengok. Okey. Alhamdulillah kami dah sampai dekat kita orang punya homestay. Sepatutnya check in pukul 3 tapi kita orang lambat sampai. Sekarang dah pukul 7, so jom kita naik. Kita tengok rumah kita. Let's go. Ini. Dia tak nak buka lah. Siapa je nak ikut? Tak ada siapa? Dah habis. Yang mana? Buluh. Tengok. Tak ada nombor 4. Oh, kena ni. Oh. Dia macam mana dia? Tak ada naik. Lagi Bukan dulu. Wait. Kita pun tekan-tekan tak boleh apa. Lagi dia orang tu kali ni. Wih, sampai 30. Dia boleh. Dah sampai ke? Belum. Sekejap. Kita orang dah masuk tutup pintu dah. Sama lah kita dah betul. Boleh, apa tak boleh. Dia kata ada flash Dah. card keluar balik lah. Dah ke? Dah. Sedap. Yang lain dari ya. Apa dapat tangkap orang tumbuh. Bayar pun. Fayat. Okey. Apa aja yang baca dia. Maria. Kejap bagi papa masuk dulu. Bagi salam apa semua. Tak tengok tu. Lara bagi papa masuk dulu. Hai. Mana? Habis. Satu. Sini. Sari. Tiga biji je. Salah kosan lah. Salah pot lah. Oh, betul lah. Habis yang masuk dulu.
Ada berapa orang? Tak, kita punya rumah mungkin di kolam. Ya, dah tengok dekat yang Lamian tu. Sekejap. Bagi Papa masuk dulu dia. Bapak yang masuk dulu. Bagi Papa bagi salam semua dulu. Macam mana? Dalam mana kucing? Bismillahirrahmanirrahim. Biar je, nanti nak letak luar ni. Dia kunci lah tapi Ya. Oh. Dua bilik je lah. tak ada tiga. Kejap, ada pemandangan kolam. Sekejap. Tadi besar sangat kolam. Cuba tengok pemandangan kolam di sana. Besar gigi. Dengar dulu. Panjang kolam dia malu. Ini kamera apa? Kamera DJI. Oh, so boleh bawa pergi mana-mana. Ni bukan mak dia punya, ni sewa. Tengok bilik air, tengok bilik air. Dia tengok bilik air. Assalamualaikum. Mana ada orang buka tanda bagi salam? Ada hantu. Besar juga tandas. Dah tutup. Abi dah datang terus. Kita sekarang Kolam ni tingkat berapa tak? kolam tingkat 6. Kita sekarang ni nak pergi. Satu je boleh pergi 6, semua table semua kena pakaikan. Kita sekarang nak pergi gym. Kita kena ambil kasut dulu kat dalam kereta. Lift tu dah buat macam tu. Kan? Ni mana? Tingkat 1. Dah. Jom kita keluar. Kita nak ambil kasut dulu. Oi. Ya weh. Oi. Apa? Tertutup. Ni visitor yang cakap apa ni? Dah okey. Oh. Sini. Kakak. Hey, sini. Alamak, dia lari pula. Kita nak ambil kasut. Sekarang ni. Sebab nak pergi gym. Dia orang tengah kat belakang lagi tu. Tak tahu apa. Ni Zara dengan Papa. Papa kat depan tu dah sampai kereta. Budak ni lari pula. Budak ni lari pula. Jom cari kasut tanya. Mana kasut? Kasut tanya kat abang ni cari. Dah, Umi? Kita sekarang ni nak pergi dekat gym. Dekat lah. Kita dekat tingkat 6. Nak pergi gym. Gymnya dekat sebelah sana. Jom. Itu ada tempat main bola jaring. Ini macam tempat santai lah. Okay, kat sana. Terus ni dah nampak kolam kat situ. Ya. Jom hantar dia sekolah. Kat sana ada pelika. Kat sini dia macam kita tak pasal. Di sana ada taman. Dah sampai taman.
Kita dah sampai taman. Ni tangga dia. Ni. Cantik tau tangga dia. Ni tangga dia. Kita naik. Ni gelongsor dia. Kita turun. Turun. Jom kita lalu jambatan. Di sini pun ada jambatan. Kita naik. Okay. Jom kita lalu jambatan. Ni kena pegang ya. Bergoyang Danya, hati-hatilah Danya. Agak bergoyang. Dik. Apa salah buka kaki. Dah sampai. Kita naik gelongsor yang tinggi sikit daripada yang sana tu. Ni tangga dia. 1, 2, 3, 4. Itu. Hanya sini masuk. Okay, go. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yeay. Nanya. Jom naik atas ni. Nanya. Danya, hai. Jom. Naik atas. Nanya. Naik tangga sana. Naik. Naik. 1, 2, 3. Okay, hati-hati dia. Muka baru bangun tidur. Okay, pegang tali. Tak sampai pegang dua-dua. Allahu Akbar. Zara kenapa? Sebab dia banyak lubang Zara. Tak sesuai untuk Danya. Bahaya. Tak boleh lah. Nanti kalau kaki Dania terjatuh dekat bawah tu, dia. Go dia. Dia boleh. Abang. Dia boleh. Tepilah. Papa tengok dia ni. Pergi kacau dia. Abang mepek. Abang dah tepi dah. Sakit botol dia. Dia main gelongsor sana pula. Dia masuk bawah terowong tu dia. Masuk kat bawah tu dia. Tu dekat tempat Dania masuk tu. Masuk kat bawah ni dia. Masuk bawah tu. Dania salah naik, bukan kat situ. Naik. 1, 2, 3, naik. Dania, bahaya. Lepas ni Danya nak turun. 1, 2, 3. Sabar, baru sarung. Yeay, tepuk tangan. Zara tepi. Dia duduk.
Duduklah, bahaya. Zara nak lalu dia makan. Nak lalu makan. Abang. Turun. Zara senanglah dah besar. Zara tak payah pegang. Min. Zara nak main panjat-panjat. Pergi main banyak-banyak. Itu yang main panjat-panjat tu. Banyak. Tak ada apa-apa. Umi ada sini. Duduk. Okey, satu. Kaki. Dua. Okey, jom pergi kat kakak abang. Jom pergi kat kakak abang. Jom pergi sana. Pergi kat kakak abang. Jom. Tu kak. Siapa? Pergi. Dayang kan suka banyak-banyak tu panjat. Banyak. Banyak. Itulah kena angkat dia. Dia banyak dia. Dia akan suka banyak panjat. Buka sipar, dia buka sipar. Naik sini. Dania, hati-hati. Kalau ada pula tak boleh duduk. Naik lagi. Naik lagi. Okay guys, ini sahaja video kami untuk day 1 dan ada sedikit day 2. Sambungan dia kita orang pergi mandi dekat Bangi Wonderland. Kalau korang nak tengok sambung part 2, komen nak. Jom, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum semua. Okey korang, ini sahaja video vlog kami di hari pertama. Ada sambungan? Korang komen part 2, nak video. Okey. Sampai di sini sahaja video kami sekeluarga. Bye-bye. Assalamualaikum.
Okay, itu sahaja untuk kita orang punya vlog pertama ni, day 1. Tapi yang ujung tu day 2 lah, pagi-pagi sebelum kita orang pergi ke Pengi Wonderland. So, terima kasih untuk menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.